Hai semua, salam sejahtera. Khas untuk anda, ejen-ejen pelancongan di luar sana, hari ini kita nak bincang sesuatu yang sangat penting, iaitu macam mana kita boleh super boost perniagaan anda dari sekadar ejen tempatan menjadi sebuah jenama global. Jom! Cuba tanya diri sendiri sekejap, cara anda buat bisnes sekarang sama tak macam cara 5 atau mungkin 10 tahun yang lepas? Ini soalan yang sangat-sangat penting sebab dunia pelancongan dah tak macam dulu lagi. Okey, jom kita terus terang dan jujur antara satu sama lain. Kita kena tengok realiti industri pelancongan hari ini. Apa yang menjadi dulu, terus terang cakap, kebanyakannya dah tak relevan dah sekarang. Ini dia masalah utamanya. Kalau bisnes kita masih bergantung harap pada pelanggan yang kebetulan lalu depan ofis atau tunggu kawan-kawan recommend, modal bisnes macam tu sebenarnya dah tak boleh pakai. Zaman tu betul-betul dah berlalu. Cuba kita tengok perbezaan ketara ni. Sebelah kiri, cara lama yang pasif, kita menunggu, kita berharap, kita post promo secara manual. Sebelah kanan pula, cara baru yang proaktif. Kedai digital anda buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, jangkauan anda satu dunia dan sistem tempahan semuanya automatik. Masa kita tidur pun, bisnes tetap berjalan. Dan inilah perubahan paling besar dalam minda pelanggan. Pelancong zaman sekarang, diorang tak cari senarai hotel dan flight je. Diorang cari pengalaman. Pengalaman yang unik yang boleh cerita kat kawan-kawan. Sebab itulah, kalau kita setakat post promo package murah dekat Facebook, memang susah nak dapat perhatian diorang. Okey, kita dah faham masalahnya. Sekarang, jom kita tengok penyelesaiannya. Anggaplah ini bukan sekadar program biasa, tapi satu perjalanan, satu transformasi untuk bisnes anda. Dari mana anda berada sekarang ke satu tahap yang jauh lebih besar. Inilah matlamat kita untuk jadi sebuah perusahaan inbound. Apa tu? Ia adalah sebuah bisnes yang dah berevolusi dan jadi macam satu mesin digital yang sangat power. Mesin ini boleh tarik pelanggan dari seluruh dunia dan sistem anda boleh terima tempahan secara automatik 24 jam sehari. Hebat kan? Bunyi macam gempak kan? Mesti ada yang fikir, mesti rumit ni. Jangan risau, kami dah mudahkan proses ni jadi 3 langkah yang sangat simple dan praktikal. Tak ada benda-benda teknikal yang pening kepala. Ini dia plan permainannya. Senang je. Langkah pertama, kami akan binakan platform digital iaitu website anda secara percuma. Langkah kedua, kami akan terangkan pada anda macam mana model ni berfungsi. Dan langkah ketiga, bila anda dah nampak potensinya, barulah anda boleh lantik kami untuk bantu anda. Sangat mudah dan tiada risiko. Okey, jom kita fokus pada langkah pertama. Sebab ini adalah asas, ini adalah tapak untuk segalanya. Langkah paling kritikal untuk mulakan perjalanan digital anda iaitu memiliki website profesional anda sendiri yang boleh terima tempahan. Dan ini bukan website biasa-biasa tau. Website percuma yang kami tawarkan ni ialah sebuah platform yang lengkap. Anda boleh market package, anda boleh terima bayaran dari seluruh dunia dan tempahan akan masuk secara automatik. Pendek kata, ia adalah enjin bisnes sebenar untuk anda. Saya tahu apa yang anda tengah fikirkan. Percuma, biar betul ni, mesti ada udang di sebalik batu. Kan? Itu soalan yang sangat bagus dan kami memang nak jawab dengan telus. Ya, ini soalannya. Kenapa ada syarikat nak susah payah bina satu aset digital yang penting untuk anda tanpa cat satu sen pun pada mulanya? Jawapannya sebenarnya sangat strategik untuk anda dan juga kami. Sebab utama dia mudah je. Kami tahu, penghalang nombor satu yang sekat kebanyakan ejen untuk pergi ke digital ialah teknologi. Kos yang tinggi, proses yang rumit, pening kepala nak fikir. Jadi, kami hapuskan terus halangan tu untuk anda. Kami mudahkan. Dan inilah rahsia sebenarnya. Bila anda dah nampak jenama anda sendiri live di internet, bila anda nampak package anda tu boleh ditempah oleh orang dari London, dari New York, masa tu satu perasaan keyakinan baru akan muncul. Percikan keyakinan itulah yang akan jadi enjin untuk memulakan transformasi sebenar bisnes anda. Sekarang kita dah sampai ke bahagian paling penting. Ini adalah tentang membuat pilihan. Pilihan untuk anda betul-betul miliki dan kawal masa depan bisnes anda atau biarkan nasib bisnes anda di tangan orang lain. Ini mungkin satu kebenaran yang agak pedih tapi kita kena dengar. Tanpa platform anda sendiri, anda sebenarnya tak ada bisnes digital. Anda cuma seorang penyewa di atas platform media sosial orang lain, yang mana tuan rumah boleh ubah peraturan main pada bila-bila masa sahaja. Jadi, mesej utamanya ialah pemilikan.
Bila anda miliki platform anda miliki data pelanggan anda miliki jenama anda, dan yang paling penting, anda miliki dan kawal masa depan perniagaan anda. Inilah kebebasan sebenar dalam era digital ni. Dan kenapa semua ni penting sangat? Sebab saiz pasaran untuk pengalaman pelancongan global di luar sana bernilai $1 trilion. Bukan juta, bukan bilion, trilion. Peluangnya sangat-sangat besar, tapi anda perlukan alat yang betul untuk capai pasaran ni. Jadi, apa langkah anda seterusnya? Sangat mudah. Tak perlu isi borang yang panjang-panjang. Cuma type BOST di ruangan komen sekarang juga. Type je BOST dan kita akan mulakan perjalanan transformasi bisnes anda bersama-sama. Jangan tunggu lagi. Peluang dah ada depan mata. Jom!